Basikal BMX ada tapi pakai 2 kali je. Lepas aku dah tak pakai. Aku tak ada tapi. Hype tu dah tak ada lah. Masuk zaman fiksi pula. Jenis aku nak follow up trend tu. Trend zaman dulu. Dia orang mula-mula basikal BMX. Dia orang dah hujung-hujung trend tu, aku baru ada basikal tu. Tapi dia orang dah tukar pula. Kejap habis dah. Dia orang dah tukar pula. Orang dah main fiksi pula. Dah main fiksi pula. Lepas tu aku nak main fiksi, aku kena kumpul duit lagi. Tiba-tiba dia orang dah tukar benda lain. Aku tak kecap pun. Susah zaman dulu. Zaman sekarang ni contoh lah. Maksudnya generasi bawah-bawah kita ni. Diorang paling pun trend dekat TikTok, dekat YouTube macam tu lah. Dia orang follow trend tu lah. Tak trend media sosial. Bukanlah keluar duit sangat. Kita bayangkan, mula trend kasut Supra. Kasut Supra bukannya murah. Lepas tu bag top glove. Bag top glove, tali pinggang apa, jam ice watch. Jam ice watch boleh pusing, gerak. Itu zaman-zaman tu. Topi OB. Topi OB. Topi aku ada lagi sampai sekarang. Ada lagi Asset tu. Lepas tu seluar kalau boleh striking gila kala. Seluar merah, seluar pink. Zaman-zaman K-pop. Zaman K-pop Ya, seluar skinny tu. Aku pakai juga dengan baju lengan steng tu. Plain, baju biru, seluar warna merah. Kau tak kelakar. Bila fikir balik sekarang kelakar tu. Okay. Alright. So, sekolah ada cerita, masa kecil ada cerita.